PM Anwar tegas larang arak dan judi di sekolah. Hukuman rotan di sekolah wajar diteliti namun hanya dengan syarat ketat. Anwar Sanusi akhirnya berdamai di luar mahkamah. PAS dakwa aktiviti ala komando di Masjid Rusila. Polis larang himpunan bantah kehadiran Trump. Dan polis sahkan menantu Muhyiddin kini berada di luar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa sebarang aktiviti melibatkan arak dan perjudian tidak boleh sama sekali diadakan di kawasan atau dewan sekolah kerana ia bercanggah dengan konsep serta falsafah pendidikan negara. Menurut Datuk Seri Anwar, sekolah perlu kekal sebagai tempat mendidik anak-anak dengan nilai moral, sasiah dan disiplin, bukannya lokasi untuk sebarang kegiatan yang boleh mencemarkan imej institusi pendidikan. Beliau menegaskan suasana sekolah walaupun selepas waktu pembelajaran tidak wajar digunakan untuk program yang melanggar peraturan atau bercanggah dengan prinsip pendidikan negara. Datuk Seri Anwar turut menjelaskan bahawa walaupun Dewan Sekolah disewa oleh badan bebas, penganjuran program yang melibatkan arak atau perjudian tetap dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan nilai pendidikan. Kenyataan itu dibuat bagi menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari berhubung isu penganjuran pesta arak di kawasan sebuah sekolah menengah di Ipoh, Perak pada 27 September lalu. Tambah Perdana Menteri, langkah menghalang aktiviti seumpama itu bukan bertujuan menafikan hak masyarakat bukan Islam, tetapi untuk memastikan sekolah kekal berfungsi sebagai pusat pembentukan ilmu dan akhlak generasi muda. Dalam perkembangan seterusnya, Datuk Seri Anwar berkata, hukuman rotan di sekolah wajar diteliti serta dipertimbangkan semula namun hanya dengan syarat yang ketat. Katanya, beliau pernah menjadi guru dan tentunya tidak sampai tahap penderaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jelutong R. Sanisvara Netaji Raya berhubung cadangan agar guru diberikan budi bicara untuk merotan bagi mendisiplin seperti amalan yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Namun, Datuk Seri Anwar menegaskan bahawa pandangan itu merupakan pendapat pribadinya dan belum menjadi dasar kerajaan, malah perkara berkenaan perlu diperhalusi melalui libat urus menyeluruh antara Kementerian Pendidikan KPM dan pihak berkepentingan termasuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Perdana Menteri berkata walaupun terdapat pandangan daripada Pertubuhan Hak Asasi yang menganggap tindakan merotan termasuk dalam kategori penderaan terhadap kanak-kanak, namun ramai pendidik dan ibu bapa berpandangan bahawa langkah itu masih relevan sekiranya dijalankan secara berhemah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor mencapai persetujuan untuk menamatkan pertikaian saman fitnah yang difailkan sejak 2022 di luar Mahkamah Tinggi Al-Ustar. Menurut kenyataan bersama kedua-dua pemimpin itu, keputusan berkenaan diambil selepas mengambil kira kesan serta kos perundangan yang mungkin ditanggung oleh kedua-dua pihak. Mereka juga menegaskan keperluan memberi tumpuan kepada isu lebih besar demi kepentingan negara. Hasil persetujuan tersebut, Sanusi secara terbuka menarik balik kenyataannya terhadap Datuk Seri Anwar yang dibuat pada 13 November 2022 dengan suci hati dan tanpa syarat. Sementara itu, Datuk Seri Anwar bersetuju menarik semula saman fitnahnya terhadap Sanusi tanpa perintah mengenai kos serta tanpa kebebasan untuk memfailkan semula kes tersebut. Kedua-dua pihak menjelaskan bahawa langkah penarikan balik itu dilakukan bagi mencernihkan keadaan serta mengekalkan hubungan yang baik dan berhemah antara mereka. Sanusi turut memberi jaminan bahawa beliau tidak akan mengulangi sebarang kenyataan
yang menjadi asas kepada tindakan guaman itu selepas ini. Setiausaha Agong PAS Takidin Hassan mendakwa berlaku aktiviti mencurigakan berbentuk ala komando di kawasan Masjid Rusila Marang bulan lalu dan menggesa Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan segera berhubung perkara itu. Menurut Takiyuddin, rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan kelakuan dan pergerakan individu tertentu yang disifatkan mencurigakan serta menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau berkata tindakan itu menimbulkan pelbagai andaian termasuk yang melibatkan aspek keselamatan Presiden PAS Abdul Hadi Awang, ahli keluarga beliau serta penduduk sekitar. Ahli Parlimen Kota Baru itu memaklumkan kejadian berkenaan dipercayai berlaku pada 19 September lalu di kawasan Masjid Rusila yang terletak bersebelahan dengan kediaman Abdul Hadi. Takiyuddin turut menegaskan bahawa isu keselamatan pemimpin dan institusi agama tidak boleh dipandang ringan dan wajar dijelaskan secara terbuka oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau menyeru kementerian berkenaan mengambil langkah segera bagi menjawab persoalan yang timbul supaya tidak menimbulkan salah faham atau keresahan awam di kalangan masyarakat. Polis Diraja Malaysia PDRM menasihatkan supaya sebarang perhimpunan membantah kehadiran Presiden AS Donald Trump semasa sidang kemuncak ASEAN ke-47 tidak diteruskan bagi menjaga imej negara. Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail berkata, pihaknya kini giat mengadakan rundingan dengan beberapa pertubuhan bukan kerajaan bagi memastikan sebarang bentuk demonstrasi dapat dielakkan, terutama di kawasan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Beliau menjelaskan usaha berterusan dilakukan melalui sesi libat urus dengan pihak berkepentingan bagi mencari penyelesaian terbaik yang tidak menjejaskan kelancaran persidangan antarabangsa berkenaan. Sebagai alternatif, PDRM turut menawarkan lokasi lain seperti Padang Merbuk yang dianggap lebih sesuai dan selamat untuk sebarang perhimpunan aman sekiranya penganjur tetap mahu meneruskan aktiviti mereka. Tegasnya, langkah itu sejajar dengan komitmen kerajaan untuk mengekalkan reputasi Malaysia sebagai negara tuan rumah yang aman, teratur dan berdisiplin dalam setiap penganjuran acara antarabangsa. PDRM juga akan terus memantau perkembangan semasa serta menjalankan risikan bagi memastikan tiada sebarang bentuk provokasi atau tindakan yang boleh mengancam ketenteraman awam sepanjang sidang kemuncak berlangsung. Sementara itu, polis mengesahkan menantu bekas Perdana Menteri yang dikehendaki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah kini berada di luar negara. Muhammad Khalid berkata, waran tangkap terhadap lelaki berkenaan yang juga seorang ahli perniagaan telah dikeluarkan dan tindakan yang sedang dilakukan ketika ini memerlukan bantuan daripada negara berkaitan. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan persiapan dan dry run sempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Media hari ini melaporkan ahli perniagaan yang telah melarikan diri lebih 2 tahun lepas itu dipercayai kini menjalani kehidupan mewah di sebuah negara Asia Barat. Menurut laporan itu, beberapa sumber yang dikongsi kepada sebuah akhbar tempatan menunjukkan beliau bersama beberapa kenamaan dari Asia Barat. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.